Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Khairul, Cikgu dari kelas SSM BM1. Hari ini, Cikgu akan membentangkan tentang kemahiran membaca dan rancangan pengajaran harian. Jadi, apa itu kemahiran membaca? Kemahiran membaca dalam bahasa Melayu merupakan salah satu kemahiran asas yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa selain kemahiran mendengar, bertutur dan menulis. Kemahiran ini amat penting kerana ia merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mengenal huruf, membunyikan perkataan serta memahami makna daripada bahan yang dibaca. Dalam peringkat awal, murid perlu menguasai kemahiran mengecam huruf dan bunyinya dengan betul sebelum dapat membaca dengan lancar. Seterusnya, mereka perlu belajar menggabungkan huruf menjadi suku kata dan perkataan seperti BA ba tambah JU ju baju, satu perkataan. Selain itu, kelancaran membaca juga penting supaya pembacaan tidak tersekat-sekat dan dapat dilakukan dengan sebutan serta intonasi yang betul. Aspek kefahaman juga tidak kurang penting kerana tujuan utama membaca adalah untuk memperoleh. Untuk apa? Untuk memperoleh maklumat dan memahami isi kandungan teks. Oleh itu, kemahiran membaca bukan sahaja melibatkan aspek mekanis tetapi juga aspek mentalis yang menekankan pemahaman. Dalam usaha menguasai kemahiran membaca, pengenalan kepada vokal memainkan peranan yang sangat penting. Vokal ialah bunyi huruf yang dihasilkan tanpa halangan udara semasa disebut. Vokal juga terbagi kepada beberapa jenis berdasarkan kedudukan lidah semasa kita menyebutnya, iaitu vokal hadapan seperti I dan I, vokal tengah seperti A, serta vokal belakang seperti U dan O. Selain itu, huruf I mempunyai dua bunyi yang berbeza, iaitu I pempet dan I taling. Penguasaan vokal sangat penting kerana ia membantu murid membunyikan perkataan dengan betul dan seterusnya meningkatkan kelancaran serta kefahaman membaca. Secara keseluruhannya, kemahiran membaca dan penguasaan vokal saling berkait rapat dalam membentuk asas yang kukuh dalam pembelajaran bahasa Melayu, terutamanya tahun 1. Kembali lagi bersama Cikgu Khairul. Hari ini saya akan memberitahu tentang RPH. Apa itu RPH? RPH ialah rancangan pengajaran harian, satu dokumen penting yang digunakan oleh guru sebagai panduan untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP di dalam bilik darjah secara sistematik dan terancang. RPH dibina berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP serta sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan utama RPH adalah untuk memastikan pengajaran guru berjalan dengan teratur, mencapai objektif pelajaran serta memenuhi keperluan murid. Melalui RPH, guru dapat merancang isi pelajaran, strategi pengajaran, bahan bantu mengajar serta aktiviti yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Secara umumnya, RPH mengandungi beberapa komponen seperti maklumat asas, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, penutup serta elemen pentaksiran. Objektif pembelajaran perlu ditulis secara jelas dan boleh diukur supaya guru dapat menilai tahap pencapaian murid pada akhir pembelajaran. Selain itu, set induksi berfungsi untuk menarik minat murid dan mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan tajuk yang akan dipelajari. Langkah pengajaran merangkumi aktiviti-aktiviti yang dirancang secara tersusun dan berperingkat daripada mudah kepada sukar, daripada konkret kepada abstrak. Manakala penutup digunakan untuk membuat rumusan dan mengukuhkan pemahaman murid.
Di samping itu, RPH juga menekankan penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran berpusatkan murid, penggunaan teknologi dan aktiviti kolaboratif. Pentaksiran yang dijalankan boleh berbentuk formatif atau sumatif bagi menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya RPH, guru dapat mengurus masa dengan lebih efisien, mengelakkan pengajaran yang tidak terancang serta meningkatkan kualiti pengajaran. Kesimpulannya, RPH merupakan alat yang sangat penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar, berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Terima kasih. Dan kembali bersama saya, Cikgu Khairul, dalam rancangan pengajaran harian. Hari ini kita akan meneliti dan mendalami rancangan pengajaran harian mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1, kelas 1 ikhlas, bilangan murid seramai 10 orang, tarikh 8 April 2026 pada hari Rabu, masa 11 pagi hingga 12 tengah hari, 1 jam. Tema diri saya. Tajuk mengenal anggota badan dan kemahiran fokus, difokuskan pada aspek kemahiran membaca. Standard kandungan 2.1 menyebut dan membaca perkataan dan ayat mudah dengan sebutan dan intonasi dengan betul. Seterusnya, mari kita lihat standard pembelajaran membaca dengan sebutan yang betul dari segi vokal dan vokal dalam suku kata. Seterusnya, kita lihat objektif pembelajaran ada 2. Pada akhir pembelajaran dan pembelajaran, murid dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 anggota badan dengan betul. Dan yang kedua, membaca satu ayat mudah menggunakan salah satu anggota badan, ataupun di dalam ayat tersebut terdapat salah satu anggota badan dan mereka perlu membaca dengan betul dan lancar. Kriteria kejayaan: murid dapat menyebut suku kata dengan tepat dan murid dapat membaca perkataan mudah dengan lancar. Mari kita lihat sistem bahasa yang terdapat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran pada 8 April. Yang pertama, kosakata ma, ta, li, da, dan kosakata kaki, bahu, telinga. Seterusnya, sistem bahasa yang ada ialah sebutan dan intonasi yang betul, dan akhir sekali suku kata terbuka KV. Sebagai contoh, M tambah dengan huruf A, ma. Dan kita pergi kepada pengisian kurikulum, elemen merentas kurikulum. Yang pertama, kita ada nilai murni. Nilai murni seperti kegigihan, kerjasama, peka, cekap, kesungguhan dan ketekunan. Seterusnya, kita ada ilmu yang merangkumi anggota badan, bahasa merangkumi sebutan, dan pembelajaran abad ke-21 kita menerapkan pembelajaran didik ibu. Untuk kemahiran insania, kita menerapkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid-murid, dan strategi pengajaran dan pembelajaran kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ada verbal linguistik, kinestetik dan interpersonal. Kemahiran mengumpul, memproses maklumat, menghubung kait, menjana idea dan mengaplikasi. Pembelajaran berpusatkan bahan, penggunaan pelbagai bahan dalam menjalankan pengajaran, berpusatkan murid, memberikan pendapat dan murid aktif dalam memberi perkongsian. Seterusnya, pembelajaran konstruktivisme, iaitu murid membina pengetahuan baru daripada pengetahuan sedia ada. Mereka sudah tahu bahawa mereka mempunyai anggota badan, dan kita akan memberikan pendedahan berkenaan dengan huruf vokal dalam perkataan anggota badan dan suku kata yang akan dipecahkan mengikut perkataan anggota badan tersebut. Seterusnya, kita ada kebat, menganalisis,
dan mengaplikasi dalam sesi refleksi dan seterusnya pengabung jalinan kemahiran mendengar dan bertutur dalam set induksi. Bahan bantu mengajar terdapat 4 bahan bantu mengajar: lagu suku kata, bahan pengajaran yang ada 2 dan permainan gamifikasi. Okey, pengetahuan sedia ada, murid pernah mengenal huruf vokal. Seterusnya, kita bergerak ke set induksi. Jom kita nyanyi bersama-sama, iaitu huruf A, E, I dan O. Semua murid-murid dah bersedia? Dah. Okey, kalau macam tu, jom kita nyanyi bersama-sama. Sabar lagi. Lepas sampai lah tu. Tu pun Mas dah sampai. Dipanggil emak ikan berenang di dalam kolam. Oh, otak yang bijak, ular membelit. Seronok tak? Seronok. Okey, sama-sama depan ni. Boleh. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I, A-E-I, A-E-I-O-U. Bunyi ayam kok kok kok, dipanggil emak emak. Ikan berenang di dalam kolam. Oh, otak yang bijak, ular membelit. A-E-I, A-E-I-O-U. Baik, selepas lagu tersebut habis, maka saya akan memberi soalan rasangan kepada murid-murid. Soalan rasangan pertama, siapa tahu ini apa? Dan soalan rasangan kedua, hari ini kita nak belajar tentang apa? Jangkaan jawapan yang pertama ialah kepala dan jangkaan jawapan yang kedua ialah anggota badan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid-murid diminta menyanyi lagu bersama-sama. Murid disoal tentang apa yang dapat mereka lihat. Guru menghubung kait maksud aktiviti dengan topik yang bakal dipelajari. Catatan BBM, lagu suku kata, pembelajaran kontekstual, pembelajaran lagu suku kata dan lagu vokal, strategi berpusatkan bahan, pembelajaran kontekstual menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada, teknik soal jawab dan kemahiran menghubung kait dan menjana idea, interpersonal serta kemahiran mengumpul dan memproses maklumat. Nilai pada set induksi ialah nilai peka dan cekap semasa mereka mendengar lagu. Seterusnya kita bergerak ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang berlangsung selama 15 minit, pengajaran perkataan. Kami akan membuat satu kotak cardboard diisi dengan huruf-huruf vokal dan pada atas cardboard itu guru memperkenalkan suku kata terbuka yang mempunyai huruf vokal dan guru membaca terlebih dahulu. Murid memilih suku kata dan membacanya. Murid juga perlu membaca secara individu dan berkumpulan. Seterusnya, BBM bahan pengajaran ialah cardboard tersebut, strategi berpusatkan bahan, pembelajaran konstruktivisme, membina pengetahuan baru daripada pengetahuan sedia ada,
verbal linguistik, interpersonal, mengenai pasti, menjana idea, teknik perbincangan dan sumbang saran, serta kemahiran insaniah, kemahiran komunikasi. Nilai yang diterapkan ialah kesungguhan, ketekunan. Dah. Okey, jadi hari ini cikgu akan mengajar kamu semua mengenal suku kata. Cantik tak yang cikgu buat ni? Cantik. Apa tu cikgu? Mesti kamu semua dah tahu kan? Sini tak nak tengok cikgu ajar ke kamu boleh main juga tau. Wah, seronoknya cikgu. Okey, jadi sekarang ni cikgu ada huruf A, E, I, O, U. Kamu tahu tak dia huruf apa? Tak, huruf apa tu? Ini adalah huruf vokal dan kat sini adalah huruf konsonan. Kita kan nak belajar suku kata terbuka iaitu terdiri pada konsonan dan vokal. Okey, untuk kamu mengenal dengan lebih senang, cikgu akan memilih satu huruf vokal dan cikgu meletakkan dia kat sini kan. Dan kita akan pusing huruf vokal ni, huruf konsonan ni. Maafkan cikgu. Okey, kita pusing. Tengok dia tunjuk apa. Huruf W kan tu cikgu? Ya. Jadi W dan W A. A. Wah. Wah, ya betul. Maksudnya wah ni adalah suku kata terbuka. Okey, kita cuba pula huruf lain, okey? Ke kamu ada tak yang nak main? Nak. Nak, okey. Haliza, kamu datang ke sini. Jom kita main sama-sama. Kamu pilih kamu nak huruf apa? Nah. Tadi dah A kan cikgu? Ya betul. Saya nak huruf O lah. Okey, kamu letak huruf O. Kamu pusing roda. Cepat. Kita tengok. Apa tu? Huruf. Oh, cikgu. Kenapa tu? Huruf J. J. J O Jo kan cikgu? Jo, betul. Pandai Hadiza. J ni huruf apa? Konsonan. O. Vokal. Ya. Jadi kamu semua mesti faham macam Hadiza kan apa suku kata? Terbuka. Pandai. Faham? Okey, terima kasih Hadiza. Sama cikgu. Assalamualaikum. Okey. Saya Cikgu Haliza dan saya akan meneruskan dengan langkah kedua iaitu aktiviti 1 padanan suku kata. Pada aktiviti ini, murid diminta untuk memadankan suku kata dengan betul mengikut gambar yang ditetapkan. Aktiviti 1 ini, guru akan menyediakan bahan bantu mengajar untuk murid lihat gambar anggota badan. Guru akan menunjukkan demonstrasi cara untuk memadankan suku kata di sebelah gambar anggota badan. Dan pada aktiviti juga, murid diminta untuk memadankan suku kata di sebelah gambar anggota badan. Bahan bantu mengajar yang diberikan ialah contoh, perkataan anggota badan dan gambar. Strategi yang digunakan adalah berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Teknik yang digunakan ialah teknik latihan teori. Kemahiran berfikir yang diaplikasikan ialah memproses maklumat. Elemen penentas kurikulum yang digunakan ialah kinestetik dan interpersonal. Bahan belajar cara belajar yang diaplikasikan ialah kemahiran menulis. Pada aktiviti ini juga menggunakan kemahiran debat iaitu mengaplikasikan, dan kemahiran insaniah yang terdapat pada aktiviti ini ialah pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Pada aktiviti 1 ini juga terdapat nilai yang boleh diterapkan iaitu nilai berdikari dan bertanggungjawab. Dan oleh itu, ilmu aktiviti pembelajaran 1 juga tercapai. Baiklah, kembali lagi bersama Cikgu Haliza. Okey, tadi kan kamu semua dah belajar tentang suku kata terbuka. Jadi, cikgu nak kukuhkan lagi tentang pemahaman kamu. Jadi, cikgu buat aktiviti Mari Mengeja. Semua tahu ke ni gambar apa? Tahu. Gambar apa ni? Mata. Oh, kamu tahu kan ni gambar mata, tapi cikgu nak uji kamu. Nanti tak nak eja mata. Cikgu nak suruh Alia. M-A-M-A. Alia boleh datang kat depan tak? Boleh cikgu. Ini perkataan seterusnya. Mata. Betul tak cikgu? Betul. Pandai Alia. Cikgu, saya nak buat satu lagi boleh? Boleh? Tapi sebelum tu ni gambar apa? Dagu. Dagu.
Nak eja dagu macam mana? Dieda-giugu. Betul. Da. Eda. Giugu. Dagu. Okay, pandai Alia. Okey, Ais kali ni gambar apa Alia? Kaki. Kaki, betul. Macam mana eja kaki? K-E-K. K-A-K. K-I-K. K-I-K. Kaki. Kaki, pandai. Terima kasih cikgu. Jadi betul semua dah pandai, dah faham tentang suku kata terbuka. Jadi itu saja bagi cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Suraya. Okey, saya akan meneruskan perbentagan RPH bagi langkah yang ketiga. Okey, untuk langkah ketiga kami akan membuat aktiviti baca ayat dengan mudah, iaitu model dikehendaki membaca ayat menggunakan aplikasi EducaPlay. Okey, macam mana kita akan melaksanakan aktiviti ini? Aktiviti ini menggabungkan perkataan dan membaca ayat dengan mudah. Murid diminta untuk membaca dan memilih perkataan yang telah diberikan menjadi sebuah ayat. Murid juga diminta untuk bermain, bersaing dengan kumpulan lain. Dan yang ketiga, murid dikehendaki membaca ayat bersama jawapan yang betul dan tepat. Okey. Aplikasi ini menggunakan bahan bantu mengajar berbentuk digital, iaitu permainan video. Dan strategi ini ialah berpusatkan murid, dan elemen merenkas kurikulumnya ialah verbal linguistik dan kinestetik, manakala kemahiran berfikir dalam aktiviti ini ialah mengenal pasti dan berjana idea, manakala tekniknya pula ialah permainan bahasa. Kemahiran insaniah yang terdapat di dalam aktiviti ini ialah pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, dan juga kemahiran komunikasi. Nilai dalam aktiviti ini pula ialah kerjasama dan berusaha. Objektif pembelajaran dapat dicapai melalui aktiviti ini. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama cikgu, iaitu Cikgu Suraya. Jadi hari ini cikgu akan membuat satu permainan, iaitu jom kenal anggota badan. Jadi cikgu nak tengok betul ke tak kamu semua faham apa yang cikgu ajar tadi. Kamu semua dah sedia ke nak main? Okey, dah, bagus. Okey, jom kita main. Okey, dalam aktiviti ni cikgu nak kamu yang baca. Okey, Haliza baca. Kaki, Lagi? telinga, Ni? tangan. Okey, jadi kamu cuba baca ayat ni. Ali mencuci kosong sebelum makan. Agak-agak Ali mencuci apa, Haliza? Tangan. Tangan, betul ke? Jom kita cuba tahu. Pandai. Okey, yang kedua cikgu nak Amira pula baca. Okey, sebab nama kamu Amira, soalan pun Amira. Cuba kamu baca Amira. Hidung, Ni? mata, Ni? mulut. Bagus. Cuba kamu baca soalan dia pula. Amira memakai cermin Cermin apa? mata. Mata. Kita tengok betul ke tak? Betul. Bijak anak murid cikgu. Okey. Jadi cikgu nak siapa Aliyah lah. Kamu baca soalan dulu. Cikgu tak nak jawapan dulu. Saya nak cikgu nak awak baca soalan dulu. Baik cikgu. Saya berlari Menggunakan pelindung kaki lutut. Kamu berlari menggunakan apa? Kaki cikgu. Kaki. Betul ke? Pandai. Okey. Nak lagi ke tak boleh-boleh? Nah, Okey, bagus cikgu suka semangat kamu. Okey, jom. Baca. saya unjuk guna Kenapa? jari, mulut, telinga. Kamu tunjuk guna? Jari. Jari. Bagus. Okey. Satu lagi soalan dan kata ni akan sampai. Cepat. Saya rasa guna lidah, mata, bahu. Kenapa? Lidah cikgu. Lidah. Okey. Pandai. Okey. Kita saja daripada Cikgu Suraya. Baik, seterusnya kembali bersama saya untuk sesi penutup dalam RPH.
Penutup akan berlangsung selama 5 minit. Dan rumusan isi pelajaran akan berada di penutup yang melibatkan kognitif dan sosial. Dari segi kognitif, kita akan mengimbas kembali sesi pembelajaran dan pengajaran tentang huruf vokal dan suku kata. Seterusnya, rumusan isi pembelajaran tentang anggota badan dan apa yang mereka pelajari tentang vokal dan suku kata dalam anggota badan tersebut. Seterusnya, sosial. Guru akan uji atas usaha dan kejayaan murid yang akan mereka bermain satu permainan gamifikasi dalam sesi latihan pengukuhan dan reflektif. Seterusnya, keberanian dan keyakinan diri kerana murid mampu menyanyikan lagu bersama-sama dan mampu menyertai untuk menghasilkan satu sesi pembelajaran menggunakan bahan bantu mengajar yang disediakan. Murid juga memberikan kesimpulan dan guru memberikan pujian dan galakan atas usaha serta kejayaan murid. Mereka merumus interpersonal, verbal linguistik dan nilai yang akan diterapkan ialah nilai prihatin dan keberanian dalam kalangan murid-murid. Sekian itu sahaja daripada saya untuk RPH penutup. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Cikgu Suraya. Okey. Berikut merupakan bahan bantu mengajar yang kami gunakan dalam aktiviti pengajaran. Yang pertama ialah bagi pengajaran suku kata. Yang kedua pula ialah bagi aktiviti langkah kedua. Seterusnya pula permainan di aplikasi Educa Play. Yang keempat, spin the wheel ataupun pusingan roda secara rawa. Itu saja. Refleksi. Antara kekuatan PDP yang dikenal pasti ialah semua murid berjaya mencapai objektif pembelajaran, iaitu murid dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 anggota badan dengan betul dan membaca ayat mudah dengan menggunakan salah satu anggota badan berdasarkan aktiviti yang telah dilakukan. Penggunaan lagu kanak-kanak semasa set induksi dan aktiviti yang berasaskan permainan berjaya meningkatkan keterujaan serta motivasi murid. Selain itu, bahan bantu belajar visual yang digunakan sangat membantu memudahkan kefahaman murid terhadap tajuk pelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan semasa sesi PDP dijalankan, iaitu terdapat kelemahan dari aspek kerjasama daripada kumpulan murid dan tahap keyakinan murid yang masih rendah untuk tampil ke hadapan. Gangguan bunyi juga terdapat dari kelas sebelah serta saiz bahan bantu belajar yang kurang jelas juga sedikit sebanyak menjejaskan tumbuhan murid semasa proses pembelajaran dijalankan. Bagi mengatasi kelemahan yang telah dinyatakan, seorang guru perlu memperbanyakkan aktiviti interaktif untuk membina keyakinan diri dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan murid. Seorang guru juga perlu menyediakan bahan bantu mengajar dengan saiz yang lebih sesuai, iaitu lebih besar kerana supaya murid yang berada di belakang boleh melihat saiz bahan bantu mengajar dengan lebih jelas serta mencari ruang pembelajaran yang alternatif ataupun lebih kondusif bagi mengelakkan gangguan bunyi pada masa hadapan sewaktu sesi pembelajaran.